Okey, Assalamualaikum. Okey, Alhamdulillah. Hari ni Mak ada di Melaka Bike Week. Tapi Mak tak cerita daripada awal tiba-tiba je sampai. Ni kawasan Padang, tempat himpunan tu. Masih baru lagi. Kita memang support awal punya. Kita memang support awal lah. Kebetulan Mak pun masuk kan. Jadi ni suasananya. Untuk pagi ni dia ada acara penyampaian hadiah. Untuk pagi tadi ada acara apa, tak tahulah nak kata lumba basikal ke apa, tak pasti, tapi itulah ada acara berbasikal. Ada acara berbasikal pagi tadi. So ini penyampaian hadiah untuk acara pagi tadi lah. Jadi masih lagi menantikan rakan-rakan rider lain untuk memenuhi kawasan ni lah. Jadi tempat parking, tempat parking mana? Kita orang parking kat tepi tu. Yang game bikers pun semua kat situ lah. Kalau ni mungkin disebabkan ada basikal dan dia terbelecok. Tapi sebenarnya kalau motor parking dekat luar, kejadahnya tu. Sebenarnya kalau event kita nak show motor tu, bukan kita nak show padang ni kan. Tapi tak boleh komen banyak-banyak. Mungkin kejap lagi ada motor yang parking. Kita tengok dulu macam mana. Sebab mungkin takut kebangkalian hujan. Kita takut kebangkalian hujan. Mungkin kat sini asal tempat parking, tapi dia orang dah tukar untuk dekat sana. Takut nanti kan parking dalam keadaan kotor, balai juga. Jomlah, kalau dekat banyak nanti korang layan video yang Mak ambil. When you hear my body. 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 Okey, terbaik. Organizer menjemput grup TZM untuk show off dekat kawasan ni. Terbaik. Terima kasih kepada organizer Melaka Bike Week. Terima kasih kerana bagi kami peluang untuk show off TZM. Scene TZM dia tak besar macam scene RZ, tapi dia ada dalam keadaan yang cukup limited dan rare. Ini baru betul rare. Nak dapat 1000 pun payah. Ini baru betul rare. Tapi apa-apa pun kita raikan semua jenis motor. Kita raikan semua. Terbaik organizer.
Rim apa MBX 125. Wah, first time mak tengok depan-depan. Masuk angin untuk sejukkan ni macam kategori drum brake. Power. Baiklah, mak dapat cakap dengan owner motor ni. Datang daripada PD. Power. Tu satu lagi. Terbaik. Satu lagi yang mak rasa betul hari ni dapat dengan idola motor filem Azura ni. Terbaiklah bang, sudi bergambar dengan kami geng TZM Kuantan. Terbaik. Tadi bercakap dengan member dia seorang tadi dekat sana, Aldi tu ada parking sana. Ni jauh sikit ambil pot dekat sini. Apa-apa pun dah bergambar. Kita ambil kenangan dengan pada motor legend, ikonik ni. Terbaik. Okey, sekarang ni Mat ada di booth Endless, booth yang menjual tayar Endless, tayar terbaru daripada Turki, Lepas tu kami pun ada diperkenalkan dengan minyak hitam baru, minyak hitam Eagle. Jadi kami support brother ni dengan tim dia. Berapa auto mak? Dua lah, memang kena beli dua baru dapat tu. Jadi kami support dia untuk event ni. Dia pun akan datang, brother ni dan tim dia akan datang ke event TZM di Yamaha himpunan motor Yamaha TZM di Yongping. Dia orang akan support juga event TZM. Jadi kami geng TZM Kuantan ada di sini lebih awal untuk mengenali brand yang baru ni. Jadi insyaAllah kita akan jumpa dia orang dekat event Yongping pula. Terbaik. Jadi Mat dah buat pembelian untuk geng TZM Kuantan. Dapat baju. Terbaik. TikTok ataupun Facebook mas? Follow lah. Aku baca-baca ni. Kena. Apa dia?
Berapa harga dia? Boleh aku ambil turun. Ha? Kalau boleh aku ambil turun. Sun. Cash. Sudah. Sampai RM2 kau. Kimco ah bukan. Okey. Yang ni SYM. Oh sini starting dia. Macam nak racing dah. Okey, sekarang ni penjurian sedang dijalankan. Ha tu, dia mulakan dengan belah sana kategori skuter. Yang ni semua barisan yang skuter sampai sini daripada Singapura. Yang tu dia punya chip lah, tak salahnya. Daripada Singapura. Singapore. Ha macam tu. Memang terbaik lah. Ha. Jadi yang ni mungkin kategori retro. Kapcai ada, tank ada. Okey. So sampai dekat sini. Sampai kat sana. Itu dia. Itu dia. Paling hebat lah. Hebat dia Sijil. Dapat sijil. Terbaik. pun tak pernah pergi. Sekadar orang kata menyerikan suasana lah. Sekadar menyerikan suasana. Nak kata ada nombor tak pasti. Tapi kita masuk wakil geng TZM. Penginapan yang disediakan oleh Kiranya geng TZM dekat dalam Malaysia hari ni mat seorang lah kot. Okey lah. Janji support event Melaka by Week. Settle. Daripada penajahan daripada Takkanlah motor ni boleh masuk. dengan ambang tahun baru, saya jemput semua orang yang akan berterbangan dan bertebaran di angin. Orang wanita yang memperagakan pakaian tradisional.
Okey. Kita orang sekarang ni perjalanan nak balik dah. Kalau korang tengok video yang sebelum ni, Mat sampai dekat atas stadium tu je. Lepas tu tak tahu bercerita kan, bateri Mat dah flat. Okey, jadi cara penyampaian dia untuk auto show, Mat tak dapat apa-apa lah. Gila lah. Macam yang korang tengok gambar atau video yang Mat ambil tu, memang geng Singapore memang gila lah. Memang boleh dikatakan banyak lah, tak apa habis. Tapi kalau korang perasan ada satu RZ color purple tu, yang tu pun menang, boleh tahan banyak. Berada tu memang steady lah. Dia lebih kurang, dia seorang dalam 6 trofi lah. 6 trofi dia pegang. Tapi apa-apa pun kita dah support Melaka Bike Week. Terima kasih kepada organizer yang menjemput. Jadi kami nak pulang ke Kuantan. Dalam hujan pun, insyaAllah semoga dipermudahkan urusan dan perjalanan kami. Jadi Mak rasa sampai sini saja video Mak untuk kali ni. Dah penghujung tahun 2025. Mak harap korang support lah. Terus support video Mak, insyaAllah. Dan video Faiz Negua juga. Okey, jom kita orang gerak dulu. Assalamualaikum.